Hello sir, what do you do for living? Oh, saya kerja kilang je. Kilang apa? Kilang sudi. Sudi? Sudi tu apa? Tak pernah dengar pun. Oh, okey. Sudi tu kilang proses makanan. Ada banyak produk yang kita hasilkan kat sini. Kalau nak tahu, boleh je. Kasih bawa masuk dalam. Okey, boleh? By the way, inilah kilang kita. Sudi. Sudi ni dah lama. Dia starting dulu dengan kilang kecil je. World Prominence. Sekarang dia dah makin besar. Dia dah ada nama Sudi. Sudi Holdings Berhad. So, jom kita pergi ke dalam kilang. Cepat. Cuba masuk. So, inilah Sudi. Kita dah start sebenarnya 26 tahun dah. So, syarikat ni mula-mula dulu dia supply dekat kilang-kilang je. But sekarang ni kita dah masuk dekat retail outlet dah. Banyak kedai yang dah masuk. Kalau nak kenal Sudi, banyaknya orang tanya Sudi tu produk apa. Kita mula-mula dulu dengan ni, cili giling. Cili giling ni produk kami yang awal-awal lah dalam bentuk cube. Cili boh dalam bentuk cube tak pernah ada. Tapi sekarang kita ada banyak range lah. Ada santan, ada cili padi, stok lembu, sampailah paling latest ni kita ada limau purut. Selain daripada tu, sebenarnya Sudi ada macam-macam lagi produk-produk lain. Kita orang buat juga produk-produk yang berkaitan dengan paste kering. Paste basah yang biasa kita tengok tu yang berair, melekit-lekit apa semua tu kan. Kita punya tak payah. Paste sambal tu semua dah complete dah. Tapi dia dalam bentuk powder je. Cara nak masak dia sama macam guna paste basah juga. You masukkan katalah ayam ke apa, lepas tu you letak air, letak paste tu siap. So it's like that. Semuanya lagi mudah, tak nak buat pergi mana-mana. Itu sebab produk Sudi tu makin lama sekarang ni orang dah makin start guna dan minat produk kita. So, Sudi ni Muslim Bumi Putra ke? Oh, bagus soalan tu. Alhamdulillah, sebenarnya company ni memang 100% Bumi Putra pun. Produk Muslim, halal thayyiban, and kita ada semua certification yang complete. Kita ada ISO, HACCP, KKM, JMP dan segala-galanya. Orang tanya juga, Sudi tu apa? Sudi tu sebenarnya pertama untuk orang Melayu kita ialah sudilah makan. Kita nak guna nama-nama lain, tapi kita nampak Sudi tu macam lebih clear. Dan Sudi ni sebenarnya stands for S tu simple kan. So produk kita ni simple je nak buat. U tu unique, D tu diversify. So kita ada banyak produk macam-macam. E tu excellence, because produk ni memang dapat anugerah macam-macam dah. Satu lagi extraordinary lah. So what we are doing tak pernah ada lagi orang buat. Macam contoh daun limau purut. All this adalah benda-benda yang memang tak pernah ada lagi orang buat. So that is the uniqueness of Sudi. Kita nampak menarik lah. Macam mana nak buat? Jom saya tunjukkan. Jom masuk kilang.